man jalasal akhyar, barang siapa orang yang duduk dengan orang-orang yang baik, Allah akan menanamkan keazaman kepada orang itu untuk cenderung kepada kebaikan. Orang yang bersahabat dengan orang yang tidak baik, terpulang apa saja sifat tidak baiknya. Rakus dunia kah, suka kacau orang kah, suka tunjuk ajar komen tak baik dalam Facebook kah, ataupun suka dia tunjuk ajar macam mana untuk dia bantai si fulan kah, apa saja akan berpindah juga perangainya. Ini namanya al-amrad al-mu'diyah, penyakit-penyakit perangai yang menular. Nak tahu perangai kita baik atau tak baik, tengok dengan siapa kita bersahabat. Faham dong? Oleh hadza baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan beberapa orang kaum musyrikin, ketika ingin bercerita tentang perkara-perkara yang baik, bila mana mereka bercakap tentang perkara-perkara yang tak baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Jangan kamu duduk bersama dengan mereka sehingga mereka cakap benda yang lain. Selagi dalam percakapan itu adalah benda-benda yang tak elok, kamu jangan duduk dengan mereka. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita sekarang adalah perbincangan itu, kalau tidak ada perkara-perkara memburukkan kepada orang lain, macam tak sedap, mesti kita akan cakap pasal hal orang. Faham dong? Kita adalah berusaha untuk menjadikan majlis-majlis yang kita duduk di situ adalah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gal wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya, "Wahai anakku, duduklah dengan ulama dan bersamalah dengan para hukama, ahli-ahli hikmah. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati seseorang dengan cahaya ilmu, seperti mana Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan bumi ini dengan turunnya hujan." Kita selalu diperdengarkan tentang satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan orang yang duduk dengan orang yang baik. Orang duduk dengan orang yang baik. Humul qaumul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang yang duduk bersama dengan orang yang baik tidak akan dihampakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk saja dengan orang yang baik tidak dihampakan oleh Allah, akan dapat berkat yang didapat oleh orang yang baik walaupun dia orang tak baik. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bercakap kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bercakap kecuali benar, dan tidak ada yang lebih benar perkataan manusia lebih benar daripada Rasulullah yang menuntut percakapan yang benar ini mempercayai daripada kita, kepercayaan kita kepada percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis tadi dikatakan malaikat itu kembali kepada Allah, ditanya oleh Allah, "Bagaimana kamu tinggalkan hambaku?" Dijawab, "Mereka sedang berzikir kepadamu wahai Allah." Kemudian Allah berfirman, "Wahai malaikat, semua yang duduk tu dalam majlis zikir, majlis ilmu, aku ampunkan semuanya." Malaikat berkata, "Ya Allah, di situ ada orang datang ke majlis itu, majlis baik, majlis ilmu, majlis zikir. Dia orang ini banyak dosa. Datang ke majlis bukan karena nak hadir majlis saja, kot mungkin tengok ramai-ramai ke, atau yakni walhasil datang ke majlis bukan kerana untuk hadir majlis. Apa sebabnya? Allahu alam. Sebab dunia ke, sebab nak jumpa dengan orang ke, sebab fudul ke, nak tengok apa dalam tempat itu ke, walhasil sebabnya bukan lillahi ta'ala, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Datang bukan sebab majlis. Adakah diampunkan juga wahai Allah seperti mana yang lain datang kerana majlis? Allah menjawab, "Walahu qad ghafartu." Dia pun ku ampunkan. Pasal apa diampunkan ya Allah? Humul qaumul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Sebab mereka orang-orang yang ku ampunkan tu, mereka yang duduk, yang hadir kerana untuk majlis itu adalah orang-orang yang tak akan binasa, yang tak akan hina, yang tak akan hampa orang lain duduk dengan mereka walaupun niatnya tak baik. Ini duduknya saja, apalagi bersahabat, apalagi dia akrab. Maka jangan tanya keberkatan duduk dengan orang-orang yang baik. Kalau duduk saja mendapatkan pengampunan, apatah lagi bersahabat dan juga rapat dengan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada sahabat-sahabat yang tidak baik.
dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing supaya rapat bersahabat dengan orang-orang yang baik, sehingga kebaikan dalam persahabatan di dunia ini akan membawa manfaat di barzakh dan juga di akhirat, seperti mana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, mereka yang bersaudara di dunia akan berjumpa nanti di akhirat dalam keadaan gembira satu dengan yang lain. Amin, Allahumma amin.